Dan dihabarkan juga tuan-puan pun dah ada setengah tu dah biasa menggunakan sistem penjana AI, iaitu antara menggunakan Pipit, Flow, Heijen, Sora, CapCut AI, Grok, Canva, Hauliao. Mana kelas petang ni mungkin sebagai laluan orang kata apa, ulang kaji lah ya. Okay, so jom kita telusuri pembelajaran kita hari ni. So saya mengekalkan sesi saya dalam time sekarang ni sehingga 4.30 lah, ataupun boleh habis awal, bergantung pada situasi. Okey. Dan biasalah saya nak disclaimer dalam pembelajaran kita hari ni dia ada berlaku, kalau ada benda berkaitan dengan video ni antara melibatkan internet ni, dia akan terkedek-kedek sikit, ataupun dia punya speed dia tu tak berapa kuat sangat. Jadi perlu bersabarlah. Saya bersabar, anda pun bersabar melihat dia punya hasil kerjanya. Tapi saya cuba dah mudahkan, saya sediakan slide lah untuk bekerja benda ni. Dan kalau masa mengizinkan, kita pun akan laksanakan latihan sedikit lah ya, untuk kita berlatih ya, supaya anda dapat grip apa yang anda belajar lah ya. Okay. Nak tanya, anda nampak ke slide saya ni? Boleh just nak tanya apa ditulis tajuk tajuk yang ni yang saya kongsikan ni. Kalau nampak apakah dia tulisannya? Nak check dulu. Okey, nampak. Iyalah, nampak apa tulisannya. Nak tahu dulu nampak apa. Kalau kelas fizikal tu baru saya tahu anda akan nampak. Okey, alright. Okey, betul. Tepat. Okey. Okey, jom kita teruskan ni. Alright. Setiap pagi bermula dengan sedikit manis. Manis dari alam, manis dari hati. Dibuat dari nira nipah asli Sarawak, tanpa bahan pengawet. Sweetlicious, rasa asli, semanis senyumanmu. Tak bawa makeup remover? Nasib baik ada Lip Mix Duo. Sapu remover dia mata. Habis solat boleh terus pakai balik warna kegemaran. Jimat masa senang dibawa ke mana-mana. Lip Mix. Okay. Bersih menyeluruh, hasil berkualiti. Hanya dengan M&A Co. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita, saya dengan kawan saya lah. Kita pada 7 hari bulan, bukan 7 hari bulan, 14 hari bulan Disember ni, kita ada buat satu kelas khas untuk maker-maker yang nak belajar copywriting dan poster untuk tarik pelanggan dalam masa 7 hari. Ya. So kita target kepada siapa-siapa segmen yang anda kalau dalam industri yang contohnya ya buat jual macam produk penapis air ya, ataupun maker yang terlibat dalam industri insurans. Yang ini mereka-mereka ni antara yang kami hargai untuk kalau anda dapat join kelas ini. Kita akan anda akan belajar kita buat dalam sesi ni. So belajar pertama sekali buat copywriting. Lepas tu buatkan poster yang ada berimpact ya. Lepas tu kalau sebelum ni konten anda tak ada personality, lepas daripada ni anda akan ada poster yang stand out dan professional. Dan lepas tu ni khas ni sesuai untuk ejen baru, ejen lama, leader team ataupun siapa yang nak buat posting ataupun yang kemas dan nampak mahal lah. So ini sahaja yuran dia, lebih kurang 199 sahaja ya. Kita bagi template sekali, idea konten, copywriting dan juga rakaman kelas. Okey, kalau berminat kepada kelas ini boleh klik kepada
link-link di sekitar daripada video ini. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum.